صلاة الصبح جماعة صباح الجمعة، ووفقنا للجلوس في مصلانا حتى تطلع الشمس حسنا، ذاكرين الله تعالى ذكرا كثيرا. فلنا منك يا الله أجر حجة وعمرة تامة، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك لنا محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخوان أخوات muslimin muslimat, tulab talibat, jin dan manusia yang sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, di atas sebatang as-siratul mustaqim dalam perjalanan menuju keredaan Allah dan syurga Darun Naim yang dikasihi sekalian. Pagi Jumaat 11 bulan Rabiul Tsani 1447, kita masih lagi disegarkan nikmatul hidayah dan taufik, nikmatul iman wassalam. Maka kita jagalah baik-baik dengan jagaan Allah. Marilah kita sama-sama tadabburkan satu keratan ayat Allah daripada suratul Furqan. Ayat 63, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, Masya Allah, Allah Ta'ala kalau yang nak wayak sifat-sifat seorang hamba, dia suka nak basakan hamba tu kepada sifat dia Ar-Rahman. Mungkin ada berlainan di antara kalimah Ar-Rahman dengan Allah, wa ibadullah tu suku, wa ibadur Rahman pula satu makna yang cukup memberi arti rahmat kepada hamba dia tu. Hamba kepada Allahur Rahman, di mana orang-orang musyrik Mekah dia tak erti gapo Ar-Rahman. Ya, lalu itulah Allah Ta'ala dia nak berayak kata, hak mu tak erti itu aku nak rayak. Samalah makna dengan Allah, hak mu faham Allah tu hai orang musyrik Mekah. Lalu tu dia wari, dia kata wa ibadur rahman. Ayat sebelum tu nah dia masih duk kata wa idza qila lahum usjudu lirrahman. Nah, atas sahnya Ar-Rahman. Nah, fas'al bihi khabira. Qalu wa man rahman. Oh,
tak erti Rahman orang musyrik Mekah. Alhamdulillah kita ni erti Ar-Rahman. Lalu Allah Ta'ala tu nak menimbulkan kalimah Ar-Rahman dia tu bagi satu gelar kepada hamba dia wa ibadur Rahman. Abdur Rahman, ibadur Rahman. Nah, kalulah jamak ibadur Rahman, kalulah mufrad Abdur Rahman. Ibadur Rahman ni adalah siapa dia? Allah Ta'ala wari. Lepas pada tu akan sifat-sifat dia. Lebih kurang 13 sifat dalam beberapa ayat selepasnya. Maka mari kita tengok. Yang pertamanya dia basakan hamba kita semak jadi ibadur Rahman belaka ya. Tiap-tiap kita ni wajib kena semak masuk jadi ibadur Rahman. Di segi perangai dianya belah mana Allah Ta'ala wari sebanyak 15 perangai besar-besar sini. 13 perangai besar-besar. Iaitu mula-mulanya dia pergi di mula-mula tu cara gerak dia tu. Dia mula di cara mudah-mudah. Oh ya, cara jala allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Iaitu orang-orang yang gapa dia berjalan di atas bumi ni hal keadaan rendah diri, hal keadaan tawadhu', hal keadaan tenang, tidak menyusahkan orang lain dan tidak menyusahkan hati dia sendiri. Nah, itulah kerana apa? Kerana dia duduk sekali dengan Ar-Rahman sama. Ar-Rahman yang duk mengatur hidup kita selepas dia jadikan kita tu. Apabila hamba Ar-Rahman dia duduk dengan Ar-Rahman sama lah. Rahman mari pada rahmat tu. Dan mana orang yang duduk di bawah payungnya rahmat tu mana ibadur Rahman. Dan duduk di bawah payungnya rahmat. Ar-Rahman lagi lebih sa'atul rahmah pada Rahman ni sangat luas. Kata setengah ulama Ar-Rahman mengandungi rahmat dia ke seluruh hamba dan makhluk dia, tak kira kafir dan Islam. Luahlah Ar-Rahman ni. Sebab itulah orang hati luah, rahmat luah, hati luah. Hamba kepada Allah Ar-Rahman ni lah, sangat luah hamba dia. Kehambaan dia tu sangat berasa kata dia tu punya rahmat dari Allah sebagai Rahman kepada dia tu. Allahu Akbar. Apabila dia jalan atas bumi ni, bumi Allah, dia adalah hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Nah, Allahu Akbar. Masya Allah. Yang berjalan pasal hauna, tak ada duk legok-legok, duk wak mata, duk wak takabur, duk wak jadi nampak angkuh ataupun mananya mengagung-agungkan dirinya. Tak. Allahu Akbar. Allahumma inna ala an namshiya ala al-ardi hauna ya Allah. Inna an nakuna min alladhina qulta anhum wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Ya, jangan kita jalan takabur. Nah, jalan tenang. Nah, hingga nak mari semaya pun ada setengah ulama dia taklid sini selalu dah. Ya mari dengan tenang, tak ada kata gaduh gupuh dak. Nah, wa iza khataba, termasuk semua yang syuning, banyak ulama juga dia kata segala gerak-geri dia ambil jalan wak sebagai tuayang. Gerak-geri dia duk dengan orang, tikah laku dia, perangai dia tu jadi lemah lembut. Haunan, tak ada takaburan, lawan dia takabur lah. Duk dengan orang bahasa halus, tak ada bahasa besar, bahasa rendah diri, tak ada bahasa besar diri, bahasa katanya dia tu lah kurang sekali, tak ada bahasa kata dia lebih sekali, tak. Nah, itu haunan. Allah. Ada ahli tafsir katanya dia yamshun sini termasuk dengan yataharrakun ya ta. Nah, yataharrakun, yatahallawna, nah, pada yata'asharun an-nas, muasyarah dengan orang itu dengan lembut hauna hino. Allahu Akbar.
Wa idza khatabahumul jahilun. Di celah-celah tu yang menganying demo lah pasal dia dah orang dah Tuhan nak uji dia, ya buat orang nak menganjing. Tu masuk dalam ujian Allah kepada hamba Ar-Rahman. Tak ada kata awak juhdah pakai orang duk melia dia belakang. Tak. Adalah Tuhan jadikan syaitan atau orang panggil jahilun. Al-jahilun ni nombor satu sekalinya orang kafir. Yang keduanya orang munafik. Nah, lepas tu orang tak kerti. Manusia ni adu jahil. Nah, dia musuh kepada barang yang tak tahu. Walaupun orang beriman dah, tapi dia tak tahu. Kata orang ni dia buat gapo. Orang ni buat ni barang molek ke tak. Dia tak tahu. Nah, lalu tu dia tengok nampak kongo-kongo dia ni orang besar-besar gapo. Dia kata, wa idza khatabahumul jahilun. Maknanya dengan percakapan yang menyakit hati dia lah. Kata huduh lah, buat menganying lah. Nah, pasal gapa dia maki lah. Nah, ataupun gapa dia jijak. Kata pasal jijak nak utuh, nak hina orang lah. Orang panggil khatabahumul jahilun. Orang jahil ni orang tak jauh lah, orang tak erti. Lawan orang Islam tak ada jahil. Orang Islam tak ada jahil nah. Orang Islam orang awam ada. Dua orang Islam, satu orang awam, dua orang alim. Nah, orang alim ni luah ilmu dia, orang awam ni orang sederhana. Jahil tak ada. Nah, sebab itu Allah Taala apa dia tu tolakkan kalimah jahil. Siapa kata al-jahiliyah? Fuak-fuak bukan Islam tu fuak jahiliyah dia panggil. La ilaha illallah. Nah, ayyuhal jahilun afa ghairallahi ta'budu afa ghairallahi ta'budu ta'muruni an a'budu ayyuhal jahilun. Nanti Allah belakang tu. Nah, apakah selain pada Allah la suatu zumarka? Nah, kamu nak suruh aku supaya aku nak sembah, buat aku beribadat. Hei orang jahil. Ini tanda kata orang jahil tu orang kafir. Orang bukan Islam. Orang Islam yang tidak sempurna seperti kata orang munafik itu. Orang munafik itu Tuhan tak terima iman dia. Dia kata dia beriman cakap lah. Tapi Tuhan tak terima. Nah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tak ada beriman kali. Nah, paling-paling dia Islam. Tapi iman tak. Nah, oleh itu maka iman adalah lawan kufur tu. Oleh itu maka buat munafik banyakkan dia tu tak taubat. Wa matu wa hum kafirun. Dia matilah keadaan kafir gitulah. Nah, dan keadaan tidak beriman dengan sebenar-benar iman. Imanul rasuli, imanus sahabati, imanu al-mu'minin as-sadiqin. Nah, oleh itu maka marilah kita pakat berasa kata tubik pada orang jahilun. Jangan hidup menganyingkan orang-orang yang kerja Islam. Orang ada jasa banyak. Orang yang ada ilmu, ulama, sadiqin, amilin. Jangan kita menganying kepada dia ya. Jangan kita jadi orang jahil dapat dia. Jadilah orang yang alim, jadilah orang yang mukmin sadiqin. Qalu salama, dia balas jawab dia kata salama. Mana salamun alaikum. Salam, salam. Ning adalah satu nayak besar makna salama. Kalimah tawari salama secara nakirah ni lil umum. Umum segala gerak-geri yang waktu perasa nak pergi ke salam, itulah jawapan dia. Jawapan dia tu salama, gerak-geri dia tu punya dasar salam. Ya salam, salamun alaikum tibtum di akhirat sauka. La ilaha illallah. Itulah orang Islam. Orang Islam pau dia assalam. Pau dia assalam. Salamud dunya, salamul barzakh, salamul apa dia al-mahsyar, salamul apa dia al-jannah. Tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyatuhum fiha salam la syurga.
Itulah power orang ibadur rahman. Jaga mulai pakat semak di ibadur rahman belakang pagi ni khususnya apabila kita kecek mengenai salam ibadur rahman ni mana katanya luahnya rahmat. Jangan duk jadi sepik hati, sepik otak. Orang tak ada jadi ibadur rahman ni sepik otak, sepik hati. Tak boleh gapo nak murih kat orang tu, nak murih kat orang ni dak lapang dada. Orang kata huduh dia pun dia jawab dengan sejahtera juga. Salam ni adalah daripada rahmat. Salam ni adalah puang daripada rahmat Allah. Umat Islam adalah ummatu ar-rahmati wassalam. Umat Islam adalah umat rahmat dan umat salam. Ya, sebab tu kita kena berat kepada beri salam serta tujuan kita assalam. Sebab itulah kita tu berat kepada kerja-kerja kita berdasar pada assalam, assalam, assalam. Kenapa? Kerana itulah tujuan salama yang Allah Ta'ala kata qalu salama. Semua ni Allah Ta'ala kecek, tapi balah ning lah dia tu beri perasaan kepada ibadur rahman. Allah Ta'ala tak kecek loi-loi pun akak gitu. Tak. Allah Ta'ala kecek berdasar pada kenyataan hamba tu. Jadi kenyataan dianya umat Islam, ummatu Muhammad yang Allah Ta'ala hatta Muhammad tu adalah tujuannya rahmatan lil alamin. Ummatu kepada selaku ibadullah, ibadur rahman, iaitu orang yang nak bersalam. Allah comel, nayak tinggi ayat ni. Sangat tinggi nayak. Oleh itu maka kita marilah kita bersalam-salaman di antara kita. Jangan kita buat musuh. Terutama kepada orang-orang yang tak erti. Orang yang tak erti, wajib kita kesian ke dia. Orang erti, wajib kita hormat dan kita sayang ke dia. Orang erti kita sayang, orang tak erti kita kesian. Itu ibadur rahman. Itu mana rahmat. Ibadur rahman ibad hamba kepada Allah yang mencurahkan rahmat kepada alam. Hamba kepada Allahur Rabbur Rahim, Rabbur Rahman. Sebab itu maka insya-Allah faedah dah pakai jadi ibadur rahman belaka. Jangan lawannya ibadus syaitan. Itu lawan dia. Hamba kepada syaitan. Na'udzubillah, tak ada arah lah hak tu. Dia hamba ke syaitan, ikut syaitan suruh. Suruh. Awak kau orang tu suruh kata huduh kau orang ni. Jangan kata huduh kepada siapa dah. Orang juru kita sayang. Orang tak juru kita kesian. Apabila kita kesian, kita baikilah dia. Wak uya juru. Panggil ia mai kecek. Sedekah duit ke dia, lembut hati untuk ia jadi duit, jadi orang juru. Jadi kalau ibadah syaitan yang lana. Orang juru, orang molek, orang mulia, mula dia nak berdeki, mula dia nak tuduh kau tu, tuduh kau ni, pahal salah lah, pahal salah. Kalau orang tak juru, mula dia nak kata huduh, kiana, orang jahat tu. Jadi tak boleh umat Islam. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ihdi hadzal rajul, kalau ia tak juru. Ya, berdasar pada kesian. Kerana kita ibadur rahman. Ar-Rahman doa kita sama. Duduk di bawah rahmat Ar-Rahman. Rahmatur Rahman kita ni duduk. Jadi kita tengok korek, salam, salam, salam. Rahmat tu pergi kepada salam lah. InsyaAllah ta'ala. Oleh itu maka marilah umat Islam kita beriman kepada Allah sebagai hamba dia. Sebagai hamba kepada Ar-Rahman. Pakat mari jadi semak jadi hamba Ar-Rahman belaka pagi ni ya. Supaya kita tu boleh bersifat dengan sifat-sifat dia. InsyaAllah saya nak keluar sebuah buku kecil-kecil. Yang bernamanya marilah kita menjadi ibadur Rahman. Sebagai satu buku yang kita nak cuba sebar kepada seluruh dunia. Marilah kita beramal dengan 13 sifat utama bagi ibadur Rahman.
menerusi 15 ayat akhir suratul Furqan. InsyaAllah dalam masa seminggu lagi saya nak cuba kitab ni insyaAllah ta'ala. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.